Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Muzammil bin Musa. Nombor matriks 23DLS23F2058. Assalamualaikum. My name is Aiman Muhammad Shibihi. My matric number is 23DLS23F2040. Assalamualaikum. Nama saya Hazimi bin Nasiman. Nombor matrik 23DLS23F2070. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faris Hakim bin Muhammad Faisal. Nombor matrik saya 23DLS23F2056. Apakah objektif dan fungsi Kementerian Pengangkutan Malaysia dalam sektor udara? Objektif mereka ialah membangunkan sistem pengangkutan udara yang cekap ekonomi dan selamat untuk penumpang dan kargo. Kementerian Pengangkutan Malaysia juga merancang dan melaksanakan projek infrastruktur untuk memenuhi tuntutan pengangkutan udara. Apa pula fungsi Kementerian Pengangkutan Malaysia? Merancang dan menilai dasar penerbangan meningkatkan lagi rangkaian perkhidmatan udara dan juga menyelaraskan aspek undang-undang dan prosedur pengangkutan awam atau pengangkutan udara mengenai keselamatan dan keselamatan sesuai dengan ICAO. Sekarang saya akan terangkan agensi yang di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia di sektor udara. Kita mempunyai dua, iaitu pihak berkuasa penerbangan awam iaitu CAM atau lebih dipanggil CAM, dan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia iaitu MEFCOM. Apakah peranan pihak berkuasa penerbangan awam CAM? Ialah memastikan pengurusan keselamatan dan keselamatan penerbangan awam yang cekap sebagai pengatur teknikal penerbangan awam tunggal di Malaysia dengan fungsi utama untuk mengatur keselamatan dan keselamatan penerbangan sipil. Apa pula fungsi MEFCOM? Fungsi MEFCOM pula ialah mengatur hal-hal ekonomi yang berkaitan dengan industri penerbangan awam, menyediakan mekanisme untuk melindungi pengguna dan mentadbir dan mengurus hak lalu lintas udara. Apa itu pula operator? Operator ialah syarikat yang menawarkan perkhidmatan pengangkutan udara seperti Malaysia Airlines dan AirAsia. Peranan bagi syarikat penerbangan ialah sebagai operator komersial yang menyediakan perkhidmatan penerbangan kepada orang awam, beroperasi di bawah lesen dan peraturan yang ditetapkan oleh CAM dan MEFCOM. Current issue bagi sektor udara pula, iaitu dari segi infrastruktur, adalah memperbaiki atau menambah baik lagi lapangan terbang di setengah kawasan seperti Sibu Airport, Ipoh Airport dan Sadakat Airport supaya memudahkan kapal terbang dalam segi parking dan melakukan pendaratan. Saya akan terangkan tentang Ministry of Transportation untuk road. Untuk objektif, Kementerian Pengangkutan Malaysia berusaha untuk membangunkan sistem pengangkutan darat yang selamat, cekap dan lestari dengan fokus kepada peningkatan perkhidmatan awam, keselamatan jalan raya, pemantauan peraturan pengangkutan besar alam serta sokongan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Untuk function pula, kementerian ini mengurus pengangkutan darat dan lesen kenderaan dan reg keselamatan jalan raya melalui agensi seperti JPJ, APAD, MROS dan RAC. Untuk agensi road, pada tahun 2014, Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN telah melantik MIROS sebagai Pusat Keselamatan Jalan Raya ASEAN. Pusat ini bertujuan untuk mempromosikan dan menyediakan pengetahuan mengenai keselamatan jalan raya dalam kalangan negara-negara ASEAN, termasuk undang-undang lalu lintas, pengurusan data, pembangunan piawan serta perkhidmatan kesedaran keselamatan dan jalan raya. Contoh-contoh road transportation ialah private transport seperti kereta kita sendiri, motor kita sendiri. Selain itu public transport. Public transport ni seperti teksi, Grab, bus dan juga supporting infrastructure seperti Tol Plaza, Highway Plus dan sebagainya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Untuk saya akan menerangkan Ministry of Transportation TRAIL. Agensi Perbadanan Aset Keretapi RAC ialah sebuah badan berkanun persekutuan di bawah Kementerian Pengangkutan. Ia ditubuhkan di bawah Akta Kereta Api 1991, Akta 463 melalui Warta Kerajaan nombor 16 Jilid 36 pada 30 Julai 1992. Bagi pembangunan, menjelang 2030, industri rel Malaysia akan kukuh mampan memenuhi keperluan negara.
dan berjaya saing di peringkat global dengan memanfaatkan sumber serta teknologi tempatan. Untuk rel, Undang-Undang Rel, Akta Kereta Api 1991 menggantikan Ordinan Kereta Api 1948 meliputi Sabah, Sarawak dan Labuan serta menjadi asas penubuhan Perbadanan Aset Kereta Api. Contoh Trail di Malaysia, KTMB, KTM Komuter Seremban Line dan Rapid Trail, MRT Kajang Line, LRT Kelana Jaya. So untuk current issue ialah ECRL yang akan dibuat tahun ini dan akan siap pada tahun ini juga atau tahun depan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akan terangkan apa itu maritim dalam Ministry of Transportation Malaysia. Dalam bidang pengangkutan, maritim merujuk kepada segala perkara yang berkaitan dengan penghantaran dan pergerakan barangan atau orang melalui laut. Secara khususnya, pengangkutan maritim melibatkan penggunaan kapal, bot dan mesin yang lain untuk membawa kargo atau penumpang melintasi lautan, sungai dan tasik. Ia merupakan bahagian penting dalam perdagangan antarabangsa kerana ia sering menjadi cara yang paling menjimatkan untuk mengangkut barangan dalam kuantiti besar dengan jarak yang jauh. Peranan yang ketiga pula, MOT menggalakkan perniagaan Malaysia menyertai industri perkapalan tempatan dan antarabangsa. MOT membantu usahawan tempatan membangunkan perniagaan perkapalan mereka melalui sokongan seperti pembiayaan, latihan dan pelan induk perkapalan Malaysia menggariskan strategi untuk memperkasakan industri maritim serta menarik pelabur. Contohnya, MOT mempromosikan syarikat perkapalan Malaysia seperti MISC Berhad untuk berkembang ke peringkat global. Peranan keempat pula, MOT membina kerjasama maritim antarabangsa dan memperkukuhkan kemahiran, pengetahuan dan keupayaan tenaga kerja supaya mereka dapat menyumbang dengan lebih efektif. MOT menandatangani perjanjian dengan negara lain bagi melancarkan urusan perkapalan serta melatih rakyat Malaysia untuk bekerja dalam bidang maritim. Contohnya, Malaysia menandatangani MOU dengan Singapura atau Indonesia bagi memudahkan akses pelabuhan dan melaksanakan program latihan bersama. Untuk peranan yang kelima pula, MOT meluluskan dan menyesuaikan undang-undang maritim antarabangsa mengikut keperluan Malaysia. MOT menerima pakai peraturan antarabangsa dan menyesuaikan peraturan tempatan bagi memastikan Malaysia kekal selaras dengan keaiwan global. Contohnya, MOT menerima pakai peraturan SOLAS, keselamatan nyawa di laut ke dalam Undang-Undang Kapalan Malaysia. Untuk peranan yang keenam pula, MOT memproses dan mengeluarkan lesen perkapalan domestik DSL. Bagi kapal yang beroperasi dalam perairan Malaysia, kapal mesti mendapatkan lesen DSL daripada MOT jika ingin mengangkut barangan atau penumpang dalam perairan Malaysia. Contohnya, sebuah kapal kargo yang mengangkut barangan antara Pulau Pinang dan Johor mesti mempunyai lesen DSL yang sah. Sekarang saya akan terangkan pula tentang agensi maritim. Apa itu agensi maritim? Agensi maritim adalah badan-badan kerajaan yang bertanggungjawab menguruskan hal ehwal maritim Malaysia seperti perkapalan, operasi pelabuhan, keselamatan laut, penguasaan undang-undang di laut dan perlindungan alam sekitar. Kenapa agensi ini penting? Agensi maritim sangat penting kerana mereka memastikan keselamatan kapal-kapal, melindungi alam sekitar dan memajukan ekonomi negara. Mereka juga menguatkuasakan undang-undang di laut, mencegah aktiviti haram seperti penyeludupan dan penangkapan ikan secara haram serta memastikan Malaysia mengawal perairannya sendiri. Salah satu contoh agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM menjalankan rondaan di Laut Cina Selatan untuk menghentikan aktiviti penangkapan ikan secara haram dan penyeludupan demi melindungi sumber negara. Sementara itu, Jabatan Laut Malaysia menjalankan pemeriksaan kapal bagi mengelakkan kemalangan dan pencemaran. Seterusnya, saya akan beritahu tentang dua agensi. Jabatan Laut Malaysia atau Marine Department Malaysia, MDM. Ialah sebuah agensi di bawah Kementerian Pengangkutan yang bertanggungjawab terhadap keselamatan pelayaran, pengurusan pelabuhan, pendaftaran kapal, pematuhan undang-undang maritim serta perlindungan alam sekitar marin. Antara fungsi utama MDM ialah menjalankan pemeriksaan kapal dan memastikan ia mematuhi piawaian keselamatan.
Yang kedua, mendaftar kapal dan mengeluarkan sijil-sijil perkapalan. Yang ketiga, menyediakan kemudahan pelayaran seperti rumah, api, pelampung dan sistem navigasi. Agensi yang kedua, MIMA, ialah sebuah institusi pemikir, think tank di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia yang ditubuhkan untuk menjalankan penyelidikan, analisis dasar dan memberi cadangan berkaitan hal ehwal maritim negara. Fungsi utama MIMA termasuk menjalankan kajian dan penyelidikan mengenai isu-isu maritim seperti keselamatan laut, ekonomi maritim, perikanan, perkapalan dan undang-undang laut. Selain itu, memberi nasihat kepada dasar kerajaan berkaitan pembangunan sektor maritim negara. Yang seterusnya, menganjurkan seminar bengkel dan dialog yang melibatkan pakar-pakar industri, agensi kerajaan dan pihak antarabangsa. Salah satu contohnya, MIMA mengkaji isu-isu di Laut Cina Selatan dan memberi syur kepada kerajaan bagi mempertahankan kepentingan maritim Malaysia. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang operator. Siapakah operator? Operator ialah syarikat atau organisasi yang mengurus aktiviti-aktiviti maritim. Mereka mengendalikan kapal, pelabuhan, terminal, feri dan perkhidmatan marin seperti bot tunda, pandu arah, pilotage serta penyelenggaraan kapal. Mereka mesti mematuhi semua peraturan dan piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT. Seterusnya, perlesenan. Apakah itu perlesenan? Perlesenan ialah proses di mana operator perlu memohon dan mendapatkan kelulusan rasmi untuk beroperasi secara sah. MOT mengeluarkan pelbagai jenis lesen dan memastikan operator mematuhi piawaian keselamatan, undang-undang alam sekitar dan kualiti perkhidmatan. Seterusnya, jenis-jenis lesen iaitu Domestic Shipping License, DSL, Port Operator License, Ferry Operator License dan Marine Pilotage dan Towage License. Akhir sekali, kita ada jenis-jenis transportation iaitu cargo ships, oil tankers, passenger ferries, bulk carriers, ro-ro ships, roll-on, roll-off. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih.